Dia bagi hati dia kepada kakak dia. Kakak saya pula. Anak saya, kakak dia. Saya bersyukur je, Alhamdulillah. Apa yang saya ni bawa pinggang pun bukan saya punya, Allah punya. Jadi saya ingat Kuala Lumpur semua dikira solat satu ahad lah kan, cuti. Lepas tu pergi dikira 200. Nanti pun 365 tu dikira. kalau you nak buat sesuatu, saya tanpa. Kalau you all nak kata jadi macam saya, Alhamdulillah. Tapi kita minta izin kepada Allah tu kan. Hati saya dekat kakak saya tu dah besar lah masa tu. Dia orang buat before, sebab dia ada organ dia fail kat dalam tu. Doktor masih nak mencari dia, motion dia keluar darah. So tak tahu lepas tu Itu hati dia sebab tapi hati dia doing well. hati Dia saya buat transplant. sihat. Darah je. Sebab autoimmune dia. Dia jaga dia punya pergaulan. Anak saya ni, Alhamdulillah. Saya doakan dia lah, moga Allah tempatkan dia di syurga yang baik kan. Lepas tu anak saya pula, dia baik. Tak mana, dia tak pernah meninggi saya. Jadi bila dia pergi tu, saya rasa saya kena jadi manusia yang baik supaya saya hari Jumaat lepas azan subuh. Azan subuh tu je. Dia nak pergi tu, dia tunjuk pula tangan macam ni. Dekat thumbs up. Alhamdulillah, dia kata jangan, macam seolah-olah jangan risaulah, maaf. Dia dekat dalam ICU kan. Saya tengok dia dari jauh. Dalam saya pun 3 sumbat saya pun tak nak operate. Saya cuma Jamal, kidney ke? You talking about kidney or jantung? Kita tak boleh, okay. Kalau you cakap tadi you ada, so you tak nak berubat, you tak nak dengar, you tak nak, tu tak boleh juga tau. You tahu tak, saya berikhtiar anak saya daripada lahir. Anak saya doktor banyak kali cakap, dia ni tahap umur dia, tahap dia gini, dia tak boleh hidup lama. Tapi saya dapat menikmati Allah pinjamkan selama 22 tahun. Mungkinlah ajal dia kan. Tapi anak saya waktu dia sihat tu betul-betul macam normal kid. Okay, dia sihat. Jadi jantung ya Jamal, tak boleh. You kena ambil ubat doktor untuk membantu. Kalau you buat bypass, buat suami saya kena buat stand before dia buat kidney. Dia kena buat stand. You kena, tak boleh macam tu. You kena usaha. Of course, badan kita ni dia boleh heal by itself. Kita ada, memang Allah dah bagi. Tapi you kena pandai makan dia. Nak panggil apa? Explain. Tak apalah. Sebab ada orang cakap, ayah saya dengan bunda saya ada blok 3 kat jantung. Suruh buat stand pun tak nak. Sedih. Umur saya berapa? dia tak nak buat berubat. Umur? Mak bapak. Adam, kalau boleh ceritakan ibu ayah dengan mak berapa? Jangan sentuhan, usaha nak pergi hospital. Kenapa pergi je lah? Pergi je. Stand ni, ayah saya pernah cerita kat saya lah. Dia rasa macam lega bila orang lepas buat stand. Rasa boleh bernafas. Ya, lepas tu your skin will change, you know. Kalau tidak, kita tak tahu suami saya ni ada masalah kat situ. So, bila dia buat stand, banyak dia punya perbezaan yang lebih baik lah. Dia kejap je, dia tidur, tiba bangun dah settle lah. Yes. Pergilah. Rugi you. Sebab kita kena usaha. Ajal maut tu bukan kita yang tentukan. Tapi kalau kita tak usaha, macam orang, okay? You susah, tapi you tak nak usaha untuk jadi senang. You tunggu orang kasih. Tak boleh juga kan? Betul tak? Nak charge. Itulah kau. Nak charge phone. This is Mama pun nak ambil bateri lah. Mama nak tunggu 10. Dah 10.30. I nak end live. Thank you guys. Thank you for the gift star. Thank you. Mana ya betul Risa. Okay, pada you all sakit buah pinggang, sakit jantung, sakit apa pun,
kita kena usaha. I have the experience. Saya jaga adik saya SLE hingga ke akhir hayat dia. Saya jaga mak saya Parkinson, Alzheimer, depression, sampai doktor kata mak saya ni 2 tahun je. Tak, saya jaga mak saya dekat 10 tahun. Mak saya tak kenal saya, panggil saya kejap doktor, tapi dia tahu nama Intan. Saya boleh tengok orang tunjuk mak dia orang kena Alzheimer kan, kena Parkinson. Saya tahu, saya dah lalui tahu. Saya jaga mak saya. Lepas tu saya jaga suami saya. Anak saya lahir tanpa hempedu. So effect dia punya hati. So dah buat operation selama 22 tahun. Tapi saya tak berhenti berusaha untuk kita menjalani untuk baik pulih seperti sedia kala. Semuanya Allah izinkan. Tapi kita kena usaha, kita tak boleh biar. Biar sakit, biarlah. Sakit, biarlah. Dr. Mace tengok mak saya. Oh, your mother doing so well, dia kata. Mak saya sampai dia pergi dekat 10 tahun lah. Dekat 10 tahun, 9 tahun lebih lah saya jaga mak saya. Adik saya SLE pun sedih lah. SLE sebenarnya is very bad actually. Actually, keadaannya lagi teruk daripada orang kena barah lah, adik saya tu. So anak saya dan suami saya. Suami saya, doktor pun cakap anak saya doing very well. Cuma ujung tu dia, yelah, nak mencari alasan untuk dia pergi kan. Kucing. From there, kuman tu doktor kata dapat dekat dia. Umur saya dekat 60 dah. Lagi berapa bulan saya naik 60. Waalaikumsalam. Oh, kawan you baru-baru ni seorang lagi kawan saya dalam 1 bulan ni 3 kali operate. Dia sakit apa, Jamal? Waalaikumsalam pada yang bersalam. Dia sakit apa, Jamal? Tapi kita kena usaha. Baik tu tak tentu. Saya ada rheumatoid arthritis, saya autoimmune. Saya usaha. And then kita kena ada positif tak? Of course, kalau tidak menjadi tu semua keizinan Allah. Tapi kita kena ada positif. Okay? Sometimes orang tak sakit, saya pernah jumpa saya bukan orang jauh, dekat dengan saya. Saya ada jumpa, dia kata dia sakit. Dia tak boleh jalan, dia duduk wheelchair, dia sakit, tak boleh. Dia memang kata dia sakit. So one day husband dia jumpa saya, aku tolonglah, dia kata, cakap dengan wife dia. Itu family, dalam family. Dia kata tolonglah cakap dengan wife dia. Saya dah bawa dia pergi ke India, saya dah bawa dia pergi sana, especially dia tak sakit sebenarnya, dia kata. Dia kata, pergilah kau bagi dia semangat. Saya kata, sebenarnya saya percaya, sakit ni kadang-kadang, dia punya mind tau, yang buat you rasa diri you tertekan, depression, you kata you sakit. So dia sampai apa tau, sampai pergi operation, nak tengok urat ke apa ke, spend a lot of money. Okay, orang yang senang lah, orang ada duit. Jadi memang dia tak sakit, tapi dia kata dia sakit jiwa atau your mind. Okay, so saya daripada rheumatoid arthritis, doktor kata tak boleh baik lah. Tapi saya berusaha membaikkan diri saya, sihat, positive mind. Kalau saya betul-betul sakit, saya tak boleh lah bagi buah pinggang saya kat suami saya. Tapi doktor check semua, dia kata your penyakit saya tu sedang tidur. Dia tidur, dia tak buat apa dah. So itulah dia, Cik Ma. Terima kasih, Cik Ma. Ya. Rumah saya juga katanya nama dah naik. Oh, rumah. Buatlah kidney transplant. Suami saya tu kidney transplant. Dia punya creatinine is lagi baik pada saya. Dia punya creatinine tak pernah naik 100. Saya kadang-kadang 110, 125 saya. So alhamdulillah. So thank you all. Sama saya tak dapat kita nak bersembang lagi sebab saya ada kerja nak buat sikit kat luar. Selalu saya akan tunggu you all punya tap like sampai 100. Tapi ni 63, alhamdulillah. Mata memandang pun ramai tadi sampai dekat 800-900 juga, 1000. So alhamdulillah. Nak ucapkan terima kasih you all bagi I gift. Jangan lupa malam ni kita live, saya nyanyi, saya hiburkan anda semua. Okay? Lepas tu kalau mana yang tak suka saya, yang kata tak payahlah masuk kutuk-kutuk buat menambah dosa je, kan? Dan you
Moderator tak ada ni rasanya. Anak saya biar je ni anak saya je. Ada orang kan? Tak ada sangat. Terima kasih ya. Dan saya maafkan you all apa-apa pun. You all pun maafkan saya sekiranya saya terkasar bahasa kan. So one day saya buat tour lagi kat rumah saya. Tapi jangan lupalah subscribe saya punya Dan Quintan TV. Kat dalam tu ada juga tunjuk kawasan rumah saya, jalan, ada pokok jering, macam-macam saya kongsikan. Subscribe tau. Dayang Quintan TV. Ya, subscribe tau kan. Kat situ dah sokong tengok kita. macam mana nak buat teh moringa pun kat situ. Teh moringa semua saya tunjuk kat situ. Terima kasih Jamal. Ni ada orang nak tengok saya masak pucuk ubi dengan bunga kantan. Saya nak masak lah nanti saya rekodkan, saya post kat Dan Quintan TV. Saya buat podcast dalam studio sembang, tapi orang nak tengok juga saya masak, orang nak tengok saya berkebun. Dalam tu semua ada. Okay, so dengan itu terima kasih. Kita borak-borak, malam ni kita nyanyi. You all boleh request lah. Selain daripada lagu yang saya boleh nyanyi, saya nyanyi lah. Okay? Thank you. Wassalamualaikum. Thank you guys. Thank you.